Okey, siapa pengguna kereta Campro lah yang kereta ada bunyi bising-bising macam bunyi tepek ke, benda ni boleh cuba servis dulu. Kalau masa-masa keluar Campro dulu, benda ni orang tukar. Tapi benda ni boleh servis. Servis dia macam ni, aku tunjuk dia sebelum servis dia akan keras. Tekan benda ni memang keras lah. Cara servis dia, sebab dia keras sebab ada minyak. Dia ada yang datang tak ada minyak kan, dia lembut lah. Okey, cara servis dia macam ni. Cara kayu ke, kita ketuk macam ni. Okey. Bila dah terkeluar tu, dia akan keluar benda ni. Ada empat komponen. Benda ni, lepas tu dia ada spring. Dia ada benda ni, dia ada spring. Benda ni dengan benda ni. Okey, lepas tu servis dia, ambil lah diesel ke minyak tanah. Contohlah, kita tunjuk contoh laju Cuci-cuci dia ni. Lepas tu pakai pisau angin, aku akan tembak kat dalam ni, dalam lubang ni. Jari tengah ni try tutup buka. Dia pastikan ada angin lah keluar. Kalau tak ada angin keluar, bermaksud ada problem lah. Mungkin ada benda-benda tersumbat ke. Lepas tu nak pasang balik, senang je. Contoh dah servis-servis semua ni. Sekejap. Okay, nak pasang balik. Benda ni kat sini. Lepas tu masuk balik. Masuk balik ke dalam ni. Masuk balik, tekan je. Jadi bila lepas servis tu dia akan lembut lah. Benda ni lembut. Tapi kalau nak keraskan dia balik, rendam dalam minyak hitam, picit sampai dia rasa keras, baru pasang. Pasang dia ikutlah tengok dekat head tu, mesti korang tahunya. Ikut balik dekat head tu, terus insyaAllah kalau pakai memang tak ada bunyi lah. Kalau ada masalah kat sini lah, benda ni boleh servis. Aku pernah dapat kes benda ni lubang ni sumbat, menyebabkan bunyi bising lah. Itu salah satu sebab minyak hitam tak jaga lah. Untuk model Campro lah, siapa pengguna Campro boleh guna cara ni dulu, servis SIM. Dapat tu?